Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru Official, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, mari kita mengaji bersama Ustaz Datuk Kazim Alias. Semoga bermanfaat, tidak membuang masa. Jom kita mulai bersama. Let's go. Ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz selaku pengacara majlis. Okey, terima kasih kepada Ustaz, tenaga-tenaga pengajar, Waqaf dan barisan ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Waqaf. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar Waqaf dan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Memang malam ni banyak pakai jubah hitam ya? Oh. Apa dia? Apa dia Kak Som? Uniform. Oh. Oh, seragam. Oh, sini panggil seragam, tempat ni uniform. Oh. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Syakawi yang menjemput saya ke sekolah beliau. Saya pun tak perasan tuan-tuan, rupanya ada madrasah di sini sebelah aja highway tuan. Rasanya 4 kali dah macam ni. Baik. Meriah kan? Senang kalau kita dari Alostar, tak payah naik highway, tak payah turun Plaza Tun. Cik turun di sini kan? Lompat pagar sampai dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, alhamdulillah. Tukar mic ke? Baik. Oh, bunyi kuat sikit ya. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati. Yalah. Kadang saya punya jadual buka som, saya tak ingat tu. Lupa. Saya pun tak ingat jadual saya kan. Mana jadual saya, Allahu Akbar. Semalam saya di Jasin, Melaka. Pagi tadi saya di Sungkai. Malam ni dengan tuan-tuan. Besok saya cuti free. Tapi malam besok saya kena ke Kuala Lumpur. Hari Selasa saya di Kuala Lumpur jam 10 pagi. Malamnya di Bera, Pahang. Sebut betul-betul Bera. Bukan Bera. Ejaan dia B-E-R-A. Bera. Lain tu nampak tak? Jangan sebut Bera. Marah orang abang Bera pula dah. Bera ni lagu orang putih. Nama dia The Beatles. Oh bloody, oh blada, life goes on, bra. La 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 la, life goes on. Itu ingat lagu The Beatles tu. Ingat ya Kak Som? Baik. Kemudian hari Rabu saya balik ke Ipoh. Paginya saya ada di kelas saya di Barakah. 11 pagi saya ada rakaman Perak FM. Malamnya saya ada di Kuala Lumpur. Hari Khamis saya ada dekat dengan, saya pun tak ingat, saya ada dekat Labbaikallah TV 9. Hari Jumaat pagi saya ada dekat Astro seni apa tu. Malamnya Salam Baitullah, malam raya. Jadi kerja saya itulah, jalan tak habis-habis. Isteri tadi pun saya baru tengok pagi tadi. Lepas tu pukul 12 gerak dari Sungkai, tak tengok dah lah. Tak tahu pula bila nak tengok tuan. Sebab tu ada orang ajak saya nikah kat Zoom.
Saya kata tak payah, yang ada hak seorang ni pun tak tengok. Dia kata ustaz nak tumpang ilmu, tak payah tumpang ilmu. Nak tumpang ilmu jadi anak murid saya ngaji, nak jadi isteri nak tumpang ilmu renti kata. Balik pun tak, kadang-kadang balik 3 pagi, mana ada buka kitab pukul 3 pagi. Ada saya ngajar isteri saya, mama mai abang ajar ni kita belajar bab faraid je pukul 3:30 pagi, jarang tak Dia ngajak saya tu umur 66. Tak payah lah. Tapi kalau 26 tu insya-Allah lah. Tak benar faham, tak faham sudah tak. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya, apakah penyebab aktsari ma yudkhilul jannah? Apakah sebab ramai orang masuk ke dalam syurga? Maka jawab Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan mempunyai akhlak yang bagus. Jadi malam ni Kak Som, kita bercakap yang ni je. Macam mana cara nak masuk syurga? Pertama kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang keduanya apa? Mempunyai perangai yang baik, akhlak yang baik. Nama dia husnul khuluq. Baik. Apa dia takwa? Semua orang tahu takwa tu apa. Takut pada Allah, taat pada Allah, menjauhi segala larangan yang Allah larang. Jangan buat. Tetapi kalau kita buka dalam kitab-kitab lain, kitab tafsir Al-Azhar misalnya, tafsir Al-Azhar Hamka kata apa? Takwa kepada Allah tu lebih daripada semayang, lebih daripada puasa, lebih lagi apa? Rindu pada Allah. Ada orang yang semayang tapi tak rindu pada Tuhan. Ada orang yang puasa tapi tak cinta pada Allah. Ada orang yang pergi haji tak ingat pun pada Allah. Sebab tu takwa ni Kak Som, taat pada Allah, junjung perintah Allah, jauhi larangan Allah, rindu pada Allah, mengharap pada Allah, tawakal pada Allah, yakin pada Allah, pandang baik kepada Allah. Semuanya terkandung dalam satu perkataan takwa Allah. Sebab ada orang yang semayang tapi marah pada Allah. Semayang rajin, tasbih berzikir lah ya Allah baliman. Oh, tak main lah zikir cincin, rantai bersikal. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube ada orang tasbih, dia ikat tasbih daripada pokok pergi ke bawah. Subhanallah, subhanallah. Besar-besar buah nyok tu. Biji tasbih dia besar buah nyok. Di sini cakap apa? Orang Perak ke? Cakap Perak ke cakap buah nyok? Buah nyok. Patut dia tak faham tak? Biji tasbih dia besar buah nyok. Subhanallah, subhanallah. Yang itu kalau empuk kepala kita mati pun dah. Ada orang yang rajin berzikir, ada orang yang rajin selawat. Ni tadi adik kita ni, qasidah selawat, selawat qasidah. Ada yang selawat 1000 kali, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, 1000 kali. Bagus. Ada yang semayang sampai hitam tadi ni, Allah, tak hitam apa, dia duduk tengah hitam benar hak tebal tu sejadah. Habis-habis semayang dia tengok, lebam nampak tak. Ada orang yang pergi umrah setiap tahun. Bagus. Bagus. Dah diuji ke belum? Belum. Bagus. Rajin pergi semayang surah Al-Husna, rajin semayang. Bagus. Takwa ke? Belum. Sebab belum diuji. Meriah lah. Ni kira okey saya ceramah di Sabah, sebelah rel kereta api, lagi meriah tuan. Dekat Beaufort. Bila saya ceramah kereta api lalu, saya bye-bye kat depa, bye-bye, sambung balik, tak pergi bye-bye pula. Dia parah ni tuan. Tak apa, insya-Allah tuan-tuan, nanti kalau kita ada rezeki, kita bubuh aircon dewan kita. Bubuh elok-elok, batal elok, cermin elok, tak dengar apa. No? Lah memanglah dengar bas ekspres lah, lori lah, motor rempik lah, apa nak kata apa. Nanti kalau ada duit tuan-tuan, kita bubuh elok-elok simen bubuh aircon sejuk, senang tidur.
Goreng apa lagi, gorengan goreng apa lagi ni, apa yang diulahnya apa lagi, aku goreng. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita sebut ujian mesti sampai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya tiap-tiap hari sembahyang di masjid, kasut dah hilang belum? Belum. Motor dah hilang belum? Belum. Dah kena buang jabatan kuasa belum? Belum. Dah dilucurkan jabatan imam belum? Belum. Kalau gitu belum diuji. Sebab tu hang boleh datang. Cuba main-main masjid, asal main hilang kasut, asal hilang kasut main. Rasa-rasa nak main lagi tak? Obatlah orang aku tak main dah, celaka pokok tu. Kan main nak main duk curi kasut kita tu, aku tak main dah. Buat tu. Aku tak pi dah masjid tu. Aku elok-elok jadi imam mentawar. Depa buang aku 15 tahun. Buang gitu ya. Tu orang tak pi masjid, tak pi dah. Tu sembahyang Jumaat mana? Rumah. Hang mayang siapa? Isteri aku, makmum aku, imam aku, jauh tu faham elok. Maknanya tuan-tuan, Allah akan test kita supaya nak tahu kita ini baik ataupun tidak, amalan bagus ataupun tidak. Akak-akak jaga tak suami akak? Tak. Pasal tak ada lelaki? Sudah hantar. Nak jaga apa lelaki pun tak ada. Kalau tak ada, main sekolah saya. Ni ada 2 orang stok baru. Duk suruh saya cari, ustaz buka lah mulut kalau ada siapa-siapa nak tu boleh. Saya nak kawan ustaz. InsyaAllah saya buka mulut dia Lupongsu malam ni 78. Allah. Anak-anak habis nikah lah, tinggal dia seorang tu yang main duk pondok saya tu. Anak tak ada, pencing custom. Pencing kat orang tak payah fikir apa lah, duk fikir apa custom. Pencing dah semua, pencing ada, kereta ada, rumah ada, kebun ada, kelapa sawit ada, kencing manis ada, jantung ada, gaut ada, banyak ada lah. Senang kat orang nikah 2 tahun jalan. Kita sekarang ni baik tak? Baik dengan laki. Sebab apa? Suami baik. Suami beli beras, suami bawa tong gas, suami beli ikan kat kita, suami urut kita, suami malam-malam duk garu kita. Kita kencing manis. Malam-malam gatai. Lara nak gagu kat tiang lagu tu je, bau gatai dah. Suami ambil gerpu, poprak tu. Oh, suami baik, sayang nak. Sereka, baju sereka, samping sereka, stokin pun sereka. Satu hari laki menikah lain, cabaran sampai dah. Lah nak sereka dia kan, nak sereka baju dia. Habak mai. Hambak pakai tepin, bawa sereka. Tak guna punya jantan, nak pekuk laki dia. Maknanya hang belum jadi isteri baik. Bila ada ujian, fail. Bila ada ujian, gagal. Sebab itu Allah Ta'ala akan bagi kita ujian untuk Allah tahu, untuk kita sendiri tahu. Ni baik ke tak? Ni adik-adik kita ni, bagi motor kat mereka. Bagi. Saya tuan-tuan, setakat pergi bagian sarai tu, Allah. Apa ada nak cilok lipat semua dah. Ada lesen tak? Tak ada. Macam mana hang nak tahu hang cekap ke tak cekap? Pil test dekat JPJ, test dekat Puspakom baru tahu. Abang-abang ni bukan ada lesen motor kereta pun cekap bawa. Nak tahu cekap tak cekap, hampir test dulu. Saya ni ceramah, bagus ceramah, belum test, pi periksa tauliah. Mampu. Baru ni saya kena periksa tauliah, umur 64 lah. Periksa tauliah lah. Pi, nak kata apa? Antara soalan yang mereka tanya pada saya, sila baca surah Al-Fatihah. Takutlah tuan-tuan. Test Fatihah. Nampak? Tak apa, hantar tapi. Pasal apa? Pasal dah nak ceramah, dah nak kuliah, kita ikutlah peraturan. Nak kata apa? Tak mau ceramah, tu saya periksa. Kami duduk ni kerja awak uti canai ke apa, senang. Saya ni macam-macam kerja. Saya buat ceramah, saya buat berlakon, saya buat nyanyi, saya buat. Baru ni saya berlakon untuk slot Raya Haji.
pelakon wanita dia, heroin dia Amira Osman. Tak pernah faham, tak faham sudah. Saya heroin dia siapa? Amira Osman Al-Fattah Al-Amini. Yang mana faham Ustaz? Tak faham sudah Ustaz. Ustaz Kazim ni tak boleh pakai, menyanyi pun dia, berlakon pun dia, dakwah dah. Sudah tuan-tuan. Allah Ta'ala test tu ada lesen tak tu? Pergi tanya, pergi test kat JPJ tengok. Baru hantar naik motor atas jabatan kecil tu baru hantar. Bawa pula 20 duk kono gerbong je tu. Duk di luar ni memang tera, duk lalu kata batas tu. Alhamdulillah, kita telah selesai menyimak tazwirah dari Ustaz Datuk Kazim Alias. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang baru berkunjung di channel kami, silahkan di subscribe biar tidak ketertinggalan ceramah-ceramah dari Ustadz Kazim Alias. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tidak batasnya. Kami akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.